Ustaz nak tanya begini, ada sepasal suami isteri ni ke, dia duk baloh. Lepas tu bini dia pun nak minta cerai. Dia duk oyak, mencerai aku, gapo ke. Lepas tu, tak lelaki dia pun oyak. Tak lelaki ni serabut dah. Tak lelaki dia oyak. Kalau nak cerai kak, mesti cerai diri sendiri. Lepas tu bini dia pun oyak lah. Kalau kita aku cerai diri aku dengan talak satu. Pakai nak talak tu Ustaz jatuh kok. Jawab pada persoalan ni dia begini. Asalnya, talak ni duk tangan suami. Maksudnya suami akan menceraikan isteri dia. Tapi dalam keadaan kes ni, soalan awak tanya ni dia panggil tafwidut talak. Penyerahan hak cerai itu suami suruh pada isteri. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, ayat 28, surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala sebut pada Nabi. Kita, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Wahai para Nabi, hendaklah kamu bagi tahu pada isteri kamu, in kunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau sekiranya isteri-isteri kamu ni nak kemewahan hidup dunia, nak perhiasan yang indah-indah atas dunia ni, wa ta'alaina, mari dia kata, umatti'kunna, aku nak bagi sagu hati pada kamu, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kamu dengan cerai yang baik. Berdasar kepada ayat ni, ulama-ulama kita buat putusan bahawa tafwidut talak, seruh hak talak, suami terus seruh hak talak pada isteri ni berlaku juga perceraian. Tapi ulama bicaranya ada 4 syarat yang sangat ketat. Syarat yang pertama, ini dibicara dalam kitab Fiqh Al-Manhaji. Baik, yang pertama syarat dianya, suami kata pada isteri dia tadi dengan lapah munjis, iaitu lapah yang segera. Tak boleh dengan lapah ta'liq. Pagi esok, mu cerai diri kamu. Tak boleh. Mesti kena lapah munjis. Yang kedua, suami yang bagi kuasa, suruh kuasa pada isteri dia tu mesti seorang yang mukallaf, akil balik, tidak kata bodoh, cerita apa gila semua. Sebab benda ni, dia suruh kuasa pada isteri dia. 2, yang ketiga begitu juga isteri. Isteri yang menceraikan diri dia sendiri tu juga mesti mukallaf, akil balik juga. Maksudnya kalau isteri gila, moyek, apa tak boleh. Lamu kakak gila, nak kira mana. Ada. Baik, yang keempat akhir sekalinya, ialah isteri tadi, bila suami dia bagi kuasa pada dia tu, dengan seberapa segera, mubasyaratan, segala segera, dia tu kena cerai diri dia. Tidak kata, nanti dulu, selamat hari raya, mikir 2-3 dah dulu, barulah dia dapat cerai, umpama diri dia sendiri. Baik, setelah kita panggil, putus majlis tersebut. Itu tak berlaku juga. Tak berlaku, tak perceraian. Maksudnya, bila suami bagi kuasa tu, dengan seberapa segera dia kena cerai diri dia.